Supply memang ada. Kita bernasib baik, Malaysia di antara negara ASEAN yang terjamin supply minyaknya. Dan gasnya, semalam Tan Sri Hassan bagi maklumat terkini dari Petronas tentang usaha-usaha kita. Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia, setelah Presiden Iran menghubungi dan memaklum kepada saya. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Jadi dari segi supply, tapi harga meningkat. Ini bukan masalah yang berpunca dari kita, tapi yang berlaku dan sekarang harus kita kawal. Sebab itulah maka kita terpaksa berdepan dengan harga minyak di Malaysia. Malaysia masih bertahan RON 95. Sebab itu saya datang tadi, nampak belakang masih senyum. Katalah naik RON 95, saya percaya senyuman pun sudah tawar.